yang diketuai oleh seorang sahabat Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sejarah telah mempaparkan kepada kita ahli-ahli sufah yang 400 orang ni atau 700 orang ni yang menyerambi di tepi-tepi Masjid Madinah, yang dikatakan ahli sufah itu, yang diketuai oleh sahabat Abu Hurairah. Sejarah telah mempaparkan kepada kita selalu miskin, selalu melarat. Kadang-kadang 2 hari sekali baru dapat makan, kadang-kadang 3 hari sekali baru dapat makan. Sejarah telah mempaparkan kepada kita kalau ahli sufah itu tidur di atas lantai, oleh kerana perutnya kosong daripada makanan, betul-betul berdempek dengan lantai, separas lantai. Tapi pelik, sejarah telah memberitahu kepada kita, begitu miskin ahli sufah, tetapi ahli sufah tak pernah rasa menderita, tak pernah rasa kecewa. Mereka tak pernah rasa hasad dengki dengan orang-orang kaya. Mereka tak pernah rasa kesal dengan penderitaan. Sebab ahli-ahli sufah itu mereka sangat kuat imannya, kerana telah ditanam iman itu dalam hati mereka. Mereka sedar setiap penderitaan yang Allah timpakan kepada mereka, kalau mereka redha atau tidak-tidak mereka sabar. Ini merupakan kasih sayang dari Allah. Ini merupakan penghapusan dosa dari Allah. Derajat dan pangkat yang Allah nak beri kepada mereka di syurga kelak, datang ketenangan jiwa dengan penderitaan. Sebab itu mereka tidak jual iman, tak jual akidah, tak korbankan prinsip, tak korbankan Islam, dan tak korbankan akhlak dengan penderitaan itu. Mana orang-orang yang tak faham kedudukan ahli sufah, oleh kerana ahli sufah ini tak pernah meminta-minta. Orang-orang yang tak tahu hal ahli sufah menyangka ahli sufah ini adalah kaya-kaya belaka. Ini orang ramai menyangka ahli sufah itu kaya-kaya belaka. Bahkan Allah sendiri memuji di dalam Al-Quran. Yahsabuhum jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang yang tak tahu hal kehidupan ahli sufah menyangka ahli sufah itu adalah kaya-kaya belaka, kerana mereka tidak pernah meminta-minta. Yang sebenarnya ahli-ahli sufah itu adalah miskin dan papa. Ingat Allah berkata dalam Quran, menceritakan tentang orang yang tak tahu kehidupan ahli sufah, menyangka ahli sufah kaya-kaya belaka kerana mereka tak pernah meminta. Yang sebenarnya ahli sufah itu adalah miskin dan papa. Apa yang mendorong mereka itu? Redha dengan kemiskinan, berpuas hati dengan kemiskinan, terhibur dengan kemiskinan. Nak kata kaya, kita kata dia miskin. Nak kata berkuasa, dia belum berkuasa di waktu itu. Nak kata pandai, baru belajar dengan Rasulullah. Tetapi yang mendorong hati yang itu dalam imannya, setelah dibuang muslimahnya, setelah diganti dengan mahmudah, itu mendorong ahli sufah redha dengan kemiskinan. Kalau kita lah miskin macam ahli sufah itu, merompaklah kerja kita. Hasad dengki dengan orang yang kaya. Buktinya orang kaya pun merompak, orang kaya pun tak senang dengan apa yang ada. Orang kaya pun kadang-kadang menindas orang lain lagi. Betapa kalau miskin dan papa macam ahli sufah. Kemudian saya nak sebut orang miskin secara individu. Biarlah kita contohkan keluarga Rasulullah lebih baik. Sebab Rasulullah itu dan keluarganya menjadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya kamu pada Rasulullah itu adalah ikutan yang amat baik. Itulah keluarga Rasulullah adalah ikutan yang amat baik. Saya nak menyebut Sayyidah Fatimah binti Rasulullah radhiyallahu anha. Sejarah telah mempaparkan kepada kita para hadirin. Sayyidah Fatimah daripada kecil hingga besar, hingga menjadi anak gadis, hingga menjadi isi orang dalam kesusahan dan penderitaan, di dalam kemiskinan dan kepapaan. Anak Rasulullah, waktu kecil lagi ibunya meninggal dunia, kemudian dipelihara oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun didik hidup secara ala kadar, hingga besarlah Sayyidah Fatimah di tangan ayahnya yang sendiri, Rasulullah SAW. Hingga besar, hingga menjadi anak gadis. Manakala sudah menjadi anak gadis, patut bersuami, malang lagi dapat suami orang yang paling miskin di waktu itu. Dapat seorang suami yang paling miskin di waktu itu. Kalau dapat Sayyidina Abu Rahman bin Auf, boleh tahan saudagar besar.
Kalau dapat Sayyidina Osman boleh tahan, saudagar besar. Kalau dapat Sayyidina Umar bin Khattab, saudagar besar. Kalau dapat Sayyidina Abu Bakar, memang saudagar besar juga. Dapat orang yang paling miskin dan papa di waktu itu. Sayyidina Ali karramallahu wajah. Hai, miskin campur miskin, jawabnya papa gedana lah. Ya tidak? Miskin campur miskin, jawabnya papa gedana. Dapat pula suami orang yang paling miskin di waktu itu, Sayyidina Ali. Sudahlah Siti Fatimah miskin, suaminya miskin pula. Sayyidina Ali ni dia mubaligh, pejuang, mujahid. Manakala keluar saja menjadi mubaligh, menjadi guru, menjadi pejuang. Oleh kerana kenderaan susah di waktu itu, oleh kerana perjalanan susah di waktu itu, terpaksa kadang-kadang meninggal rumah sebulan, terpaksa meninggal rumah 2 bulan, kadang-kadang 6 bulan, kadang-kadang setahun. Bukan macam kita, perjalanan senang, kenderaan senang. Malam ini masing-masing boleh balik. Saya pun boleh balik ke Kuala Lumpur. Pukul 2 sampai. Boleh bertemu dengan anak dan isteri. Jadi Sayyidina Ali keluar seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan baru balik. Sejarah telah mempaparkan kepada kita. Kerana susahnya Sayyidah Fatimah untuk nak mendapatkan 1-2 butir tamar pun terpaksa Sayyidah Fatimah yang mengusahakan setiap hari. Yang lebih menyedihkan lagi, sejarah telah mempaparkan kepada kita. Hampir setiap hari Sayyidah Fatimah mengangkut air sejauh 2 batu di atas padang pasir. Air yang dicedok daripada perigi menggunakan geriba. Timba yang dibuat daripada kulit unta atau kulit kambing atau kulit lembu. Cuba kita fikir di padang pasir, ada kalanya di waktu malam terlalu sejuk. Ada kalanya di waktu siang terlalu panas. Hampir setiap hari Sayyidah Fatimah mengangkut air sejauh 2 batu menggunakan geriba untuk mengambil air di dalam perigi yang begitu dalam, kadang-kadang sampai 2-30 depa. Begitu sejarah Islam membayangkan penderitaan Sayyidah Fatimah, kemiskinan Sayyidah Fatimah. Bahkan dikatakan Sayyidah Fatimah itu orang yang kurus kerana kurang makan. Begitu menderitanya Sayyidah Fatimah, tetapi tak pernah mengeluh dalam hidupnya. Tak pernah rasa menderita dalam hidupnya, tak pernah rasa kecoh dalam hidupnya. Sebab Sayyidah Fatimah faham, dia orang yang kuat beriman, sebab Rasulullah yang mendidik sendiri. Iman yang begitu kuat. Dia sedar setiap penderitaan yang ditimpa oleh Allah. Kalau dia redha atau dia sabar, ini merupakan kasih sayang dari Allah. Ini merupakan penghapusan dosa dari Allah. Ini merupakan derajat dan pangkat yang Allah nak beri dia di syurga kelak. Akhirnya dapat ketenangan jiwa dengan kesusahan dan penderitaan. Oleh kerana Sayyidah Fatimah masih terhibur dengan penderitaan. Bagaimana para hadirin yang sekalian? Kalau dia tahu suaminya balik, dia tahu pukul berapa suaminya balik, dari jauh lagi dia sudah tunggu di muka pintu. Dari jauh lagi dia sudah lemparkan senyum kepada suaminya. Cuba kita fikir. Kalau kita keluar rumah, mungkin mengkali 2 hari, 3 hari baru balik. Kita keluar rumah tu mungkin pergi satu tempat, tak 100 batu, tak 200 batu, tak 300 batu. Kita balik tu kadang-kadang bawa letih, membawa kelusuan, kadang-kadang bawa sakit. Tiba-tiba kita lihat isteri kita menyambut kepulangan kita di pintu lagi. Kemudian kita lihat dari jauh lagi isteri kita senyum kepada kita. Saya rasa kalau tidak 100%, keletihan kita hilang. Setidak-tidaknya 50% letih kita hilang. Dihilangkan oleh senyum isteri kita yang begitu bertimbang rasa kepada kita. Bila dekat Sayyidina Ali, selepas Sayyidina Ali memberi salam, dia pun menjawab salam. Selepas itu tak lengah lagi. Dia tangkap tangan Sayyidina Ali dan dicium tangan Sayyidina Ali sebagai suami, sebagai menghormat kepada suami. Cuba kita pejam-pejam mata. Adakah isteri kita menyambut kepulangan kita macam Sayyidah Fatimah menyambut kepulangan suami Sayyidina Ali? Cuba pejam-pejam mata ramai-ramai. Nilai-nilai isteri kita. Adakah agak-agak isteri kita menyambut kepulangan kita macam Sayyidah Fatimah menyambut kepulangan Sayyidina Ali? Jangan cakap masing-masing tahu. Jangan beritahu masing-masing tahu. Dan siapa-siapa yang belum menjadi isteri orang lagi, adakah bercita-cita nak buat macam Siti Fatimah? Nak menyambut kepulangan suami macam Siti Fatimah menyambut kepulangan Sayyidina Ali? Cuba pejam-pejam mata, ukur diri kita sendiri. Kalau sudah pasang cita-cita, alhamdulillah Allah dah beri petunjuk kepada kita. Kalau tak pernah terlintas dalam hati selama ini, waktu ini pasang niat.
Pasal